Seorang wanita tidak menyangka bunyi ketukan pintu rumah yang didengari pada awal pagi Khamis lalu turut berlaku di beberapa kediaman lain sekitar kawasan ini sehingga ia menimbulkan tanda tanya penduduk. Nadia Hafiz, 32 tahun, berkata dia pergi ke bahagian tingkap dan menyelak sedikit langsir bahagian depan rumahnya untuk melihat keadaan di luar selepas terdengar bunyi ketukan itu, namun tidak ada sesiapa. Dia berkata, keesokannya dia menceritakan perkara itu kepada jirannya dan tidak menyangka terdapat 5 rumah lain yang mengalami keadaan serupa termasuk kawasan perumahan sekitar Bertam. Terdahulu tular di media sosial sejak 19 Disember rakaman CCTV berdurasi lebih 1 minit dari sebuah rumah penduduk di Bertam Perdana yang memaparkan bunyi ketukan pintu kediaman yang ia dikatakan berlaku serentak dengan kediaman lain. Dalam rakaman berkenaan terlihat pintu pagar rumah tertutup rapat tetapi bunyi ketukan kuat di pintu hadapan menjadi tanda tanya sehingga hari ini memandangkan tiada kelibat manusia dilihat. Ketukan misteri itu dikatakan didengari jam 4 pagi ke atas dan sebelum itu pernah dilaporkan berlaku di kawasan Tasik Kelugur.